Saya baru ni tengok dokumentari dan study pasal kenapa makin ramai orang lelaki bunuh diri. Dan dia ada satu istilah dia dipanggil kejatuhan, the fall of boys and men. Kejatuhan lelaki dan kanak-kanak, kejatuhan kelakian dan kanak-kanak lelaki. Dia macam ada krisis kelakian. Lelaki semua tengah go through macam satu keadaan yang mereka struggle, tak dapat rasa diri mereka ada nilai. So sebahagian besar yang bunuh diri ni sebenarnya dia ada dua perkataan yang mereka tulis dalam nota sebelum mereka bunuh diri. Worthless, tidak ada nilai macam Zahir sebut tadi radhiyallahu an. Satu lagi adalah useless, tak ada guna. So kadang-kadang kita kena zahirkan bahawa engkau ni orang yang ada kelebihan, kau ada kekuatan, kau diperlukan. Kena bagi orang rasa dia ada value, self-worth. Dan syaitan, tugas dia adalah untuk menghilangkan kita rasa kita ada self-worth. So Nabi SAW tunjukkan contoh itu sebagai seorang pemimpin. Siapa yang ada di sekeliling Nabi akan rasa dia bernilai, dia akan rasa dia ada worth. Kerana Nabi SAW orang yang begitu memotivasikan. Nabi bagi kontak.